Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, tajuk saya hari ini adalah tinjauan terkini. 63% setuju Perikatan Nasional akan merosot sekiranya kepimpinan tidak ubah. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin, dan kalau audio jelas tolong maklumkan di ruang komen. Dan jika anda menonton di Facebook, tekan butang subscribe di atas. Kalau di YouTube, tekan butang join atau member. Now, saya telah ditanya. Saya tak mahu bagi tahulah siapa. Okay, you have made your point. Memang awak sudah ketengahkan pendirian awak dan rata-ratanya awak dapat sokongan ramai di kalangan penyokong. Malah di belah pro kerajaan pun setuju dengan pendapat awak. Bahawasanya perikatan ni, saya cerita dia tidak akan menang PRU, dia akan merosot, barisan akan meningkat, UMNO adalah the end game, semua. Saya dapat overwhelming sebenarnya pro kerajaan, pro pembangkang, dan penonton dan sebagainya ramailah. Overwhelming ni ramai, tapi bahawa you are on the right track dan you are making perfect sense. Dan setakat ini tidak ada sesiapa boleh sangkal dakwaan awak. Malah komentator, penganalisa kononnya lah, penganalisa dari sini sana, pro kerajaan, pro pembangkang, setelah awak lama cerita benda ni, mereka dah mula bisik-bisik benda yang seakan-akan sama. So, okey Regi, sekarang ni bagaimana pula pendirian pengundi berhubung dengan keperluan perubahan kepimpinan perikatan? Okey, saya sudah buat tinjauan berkenaan dengan Muhyiddin perlu berundur, setuju atau tidak. Saya dapat lebih kurang 75%, 75% setuju. Dan sekarang ni di dalam persekitaran saya ni, disebabkan saya tidak mahu memihak, ada jugalah sedikit sebanyak penyokong kerajaan, tetapi majoriti masih penyokong pembangkang. So, Melayu lah. Dan 75% setuju bermakna kita boleh anggar lebih 70% penyokong pembangkang tidak mahu Muhyiddin. Kemudian saya buat tinjauan, adakah anda setuju PAS bergerak solo? Boleh kawan dengan bersatu, tetapi bukan bawah bumbung perikatan, kerana Muhyiddin sudah, saya kira lah, berdasarkan tingkah laku dia, saya berpendapat itu adalah mengepung Perikatan Nasional Kepimpinan teratas secara sengaja atau secara efektif. Setuju? Also lebih kurang 70%, lebih kurang 75% setuju bahawa PAS bergerak solo. So, saya buat satu tinjauan. Kali ini saya bertanya, perikatan ni adakah ianya perikatan akan merosot jika tidak berlaku perubahan kepimpinan tertinggi? Okay. So, ini berbeza sedikit kalau kita fokus kepada Muhyiddin, sebab perubahan kepimpinan bukan hanya merujuk kepada individu, ianya juga merujuk kepada gaya kepimpinan, cara perjuangan dan sebagainya. 63%, dia di sekitar 62 hingga 65% setuju bahawa atau berpendapat bahawa perikatan akan merosot jika kepimpinan teratas tidak berubah. Okey. So, itu sahaja saya nak ketengahkan. Saya tak nak guna tinjauan itu sebagai alasan untuk membuat satu live panjang. Awak boleh scroll ke bawah dan rujuk live-live yang lepas. Saya cuma nak buka mata anda dan juga sedarkan Perikatan Nasional. Hala tuju awak adalah ke arah keruntuhan. Semalam saya dah komen babak DAP. Jangan kata saya hanya beri nasihat kritikal terhadap perikatan. Saya juga komen DAP. Saya kata kalau keretakan yang berlaku dalam DAP ini tidak diselesaikan, DAP juga berisiko hilang banyak sokongan Cina, dan saya dah beritahu sebab-sebab saya mengapa. Saya juga telah beri nasihat kepada PKR
Bukan kritik, tapi nasihat bahawa jika berlaku persengketaan teruk antara Saifuddin contohnya dengan Rafizi untuk jawatan timbalan Presiden, juga boleh berlaku satu keretakan yang akan merugikan PKR. So nampak, tapi di PKR belum ada tanda-tanda, di DAP dah teruk, tetapi yang paling teruk ialah di Perikatan. DAP boleh, jika UMNO kekal kerjasama dengan PH dan barisan boleh sanggup hilang sedikit sokongan. Dia sanggup. Inilah masanya mereka boleh lakukan perubahan-perubahan dan revolusi dalam parti. Sebabnya jika apa yang berlaku di PRK Mahkota boleh dijayakan di kerusi-kerusi lain, dan kita akan lihat di Air Kuning sekiranya formula itu boleh dijayakan, iaitu mereka berkempen sebagai jentera perpaduan sehingga Cina teruja, Melayu teruja, maka seperti di Mahkota, barisan akan dapat sokongan Cina PH seketui dan juga sokongan Melayu dari PKR. Begitu juga dianggarkan jika calon PH, contohnya dari PKR, mereka akan dapat sokongan dari Melayu UMNO. Jadi disebabkan peralihan sokongan ini, maka barisan akan meningkat dari sudut pegangan kerusi dia. Pakatan mungkin susut jika berlaku boikot besar-besaran Cina, tetapi secara keseluruhan barisan dan pakatan dia boleh maintain atau naik sedikit, ya. Alright. Tetapi Perikatan dia tidak boleh sanggup hilang walau sedikit pun pengundi. Sebab dalam keadaan seadanya, dalam keadaan dia tidak boleh tarik pengundi Cina, dia sudah akan hilang banyak kerusi kepada Barisan Nasional khususnya. Especially Bersatu dan PAS juga mungkin ada beberapa kerusi, tapi Bersatu dijangka akan hilang banyak kerusi. So kalau ditambah dengan kehilangan sedikit sokongan Melayu seperti yang berlaku di Nenggiri, walaupun 5-7%, ianya akan menjadi tamparan hebat buat Perikatan Nasional. Kerana pengundi Perikatan bertumpu di kawasan-kawasan tertentu kalau awak buat analisa, tetapi pengundi Barisan Nasional dan PKR berselerak. Jadi 5% Melayu membawa impak yang terlalu kecil kepada kedua-dua parti ini, tetapi ia membawa impak besar kepada Perikatan yang tiada sokongan Cina. So, saya cuma nak sedarkan. Saya bukan nak campur tangan, nak kata perlu ubah kepimpinan. It's none of my business. Bukan urusan saya. Saya cuma nak ketengahkan inilah penemuan saya. Okay? So, itu sahaja. Di Air Kuning, apa yang menarik perhatian saya sebagai pemerhati adalah adakah Perikatan A akan hilang sokongan Melayu, dan B, adakah dia mampu mendapat sokongan Cina yang atas pagar. Bagi Barisan dan Pakatan, saya tidak ada apa-apa yang saya nak lihat kerana mereka, saya faham, mereka sudah sanggup hilang sedikit pengundi masing-masing, tradisi masing-masing, kerana secara keseluruhan dia tetap akan menang jauh lebih besar. UMNO contohnya, dia akan menang jauh lebih besar dari dulu kerana kali ini dia akan dapat sokongan Cina dari PH. So, there is nothing that I want to observe from PH or BN. Saya cuma boleh beritahu dia akan menang luar biasa besar. Perikatan akan, of course lah, kalau UMNO menang jauh lebih besar, Perikatan akan kalah jauh lebih besar. Tapi apa yang saya nak lihat adalah adakah kekalahan itu disebabkan peralihan, ada juga sumbangan peralihan Melayu dari Perikatan kepada UMNO, itu pertama. Dan kedua, adakah Perikatan boleh tarik sedikit pengundi Cina yang dijangka tidak keluar mengundi sebab sekarang boikot Cina sudah mula. Itu saya nak lihat. So kalau dua benda ni dia tak dapat tarik sokongan Cina dan ada kebocoran pengundi Melayu, maka ia akan mengesahkan dakwaan saya selama ini bahawa Perikatan menuju ke kejatuhan. Okay? So kita lihatlah. That's what pilihan raya is for. Ia memberi kita data untuk kita lihat kebenaran. Ya? Saya pun nak lihat, awak pun nak lihat. Ya? So fokus sebenarnya adalah Perikatan babak itu. Bukan dia kalah atau menang. Kita tahu Perikatan akan kalah di Air Kuning. Ya.
Melainkan lah tiba-tiba terdapat boikot China besar-besaran, luar biasa besar, entah sebab apa, itu cerita lain lah. Kalau benda tu memang benar berlaku sampai 60%, 70% tak keluar, itu boleh flip the election lah. Ya, itu boleh flip the election. Ya, tapi saya tak jangka lah boikot sebesar itu akan berlaku. I don't think so. Ya. So that's all you get from me. Dan saya nak beritahu satu benda. Saya memang tak memihak sesiapa, tetapi ya, jika pada masa penamaan calon or whatever lah, saya dapati calon yang bertanding, iaitu calon PAS, bertanding di bawah bendera perikatan yang berada di bawah kepimpinan Muhyiddin, saya akan sokong calon UMNO di air kuning. Jangan tanya saya mengapa. Ya? Okey. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.